Karen! Kemah tu belakang sikit. Ni dia bakal-bakal suami yang terbaik lah untuk dijadikan calon menantu, calon suami kan. Sekarang ni kita nak buat resepi apa ni? Ayam berempah. Menu kita sekarang ni buka puasa, nasi kukus ayam berempah. Nasi Nasi kukus. tak kukus. Tak apalah, nasi tu boleh kautim. Nasi tak ada hal lah. Nasi tak ada hal, boleh. Yang paling penting main dia adalah ayam. Kan? Ayam berempah tu. Boleh. Daun kari ada beh. Ada dalam kat bawah. Kita ada terung. Carrot ni nak buat apa ni beh? Carrot ni. Oh dengan gulai lah. Tomato. Ni ada timun. Ni papadom macam kulit wantan pun ada. Ni first time nampak ni. Selalu keropok dia tak macam ni. Daun kari Ya. Lalu dicampurkan ke dalam ayam tu lah ni. Mantap. Ha? Pakai motor. Mana pakai motor? Tak masalah lah kemah nak pasang. Kau dah beritahu orang pasal kemah ni? Dah. Dia cakap apa? Dia kata hutang sikit. Hutang sikit lah. Kalau okey malam. Aduh, tapi ni nak sedia ni, aduh, macam mana ni? Tu apa beh? Straw. 3 biji lah. Dia masak rasa nipis kulit bawang. Ni masakan kita bukan kali terakhir Bukan. Sudah semestinya bukan Bukan ini nak berbuka puasa dekat Tanah Arab ni. Dekat Syawal Di US base US sebelah sana. 30 kilo. Jauh. Kau buka lah, kecil kat baju. Tak apa. Kau tak nak balik semua dah tak apa Kau kenapa ni beh sensitif sangat ni? Ha? Kenapa kau sensitif sangat ni? Baru. Dia check je. Karen! Kemah tu belakang sikit. Kereta tu alih. Tuan rumah bang lah. Nazak sangat ni. Apa, Ben? Karen punya kereta tu. Macam mana ni? Dia alih ke tak? Alih saja lah. Apa dia bawa? Nanti kau nak kahwin Berarti nak kahwin tu. Aku tak pandai bawa kereta ni. Salah ni. Aku tolak Okay. Tolak je. Handbrake Bosak otomatik orang. Ayam kukus. Kalau korang berminat datanglah dekat rumah nombor 4. Kita ada buka lah bazar hari ni. Tunjuk sikit beh. Yang kita buat ni beh. Tengok ayam dia. Tengok. Punya menggelegak banget. Ni bazar dia. Hanya ada dekat sini je. Alkras. Walaupun bom lalu atas kepala tak ada masalah. Nasi kukus Tetap jalan jalan. Tetap jalan. Korang boleh datang ke kedai kita orang buka pukul 5 kejap lagi untuk buka puasa. Okey, right. Beres. Mantap beh. Memang Abi ada bakat lah. Boleh dah ni balik Malaysia dah ni. Tak, kau tak Boleh niaga dah. kalau apa ni? Kalau aku tak ambil fight art dulu, aku ambil masakan kan. Nasib baik tak ambil. Apple. Ikan bilis sambal lada. Ni apa? Ikan apa ni? Sambal belacan. Sambal belacan. Tak payah kan untuk macam. Okay, syukur semua makanan pun dah tinggal ni je lagi. Apa? Laku teruk. Laku. Memang laku lah. Tak rugilah. Chef Akil lead kita tadi. Wow. Dibantu oleh assistant chef Abe dengan air sirap Asraq Amirul. Amirul lah. Sambal sini Faiz. Sambal ikan bilis. Dengan western sikit. Buah campuran daripada Saleh. potong. Memang sedap lah.